إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat persiapan yang semestinya untuk alam akhirat yang kekal abadi. Hadirin sidang Jumaat sekalian, firmanullah Subhanahu wa taala menyebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dan mereka itu takut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat. Mereka mengerjakan salat dan mereka menunaikan zakat dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid merupakan satu institusi yang sangat mulia dan masjid merupakan satu bangunan yang sangat istimewa. Dan dia menjadi harta bagi umat Islam dan dia menjadi tempat yang terbaik bagi umat Islam. Pernah dinyatakan bahawa seseorang telah bertanyakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan mengenai khairul biqa' wa asyarul biqa' fil alam. Itu ditanyakan di manakah tempat yang paling baik di alam ini dan di manakah tempat yang paling buruk di alam ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya masih belum mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengenainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tangguh dan dipertanyakan hal ini kepada malaikat Jibril alaihi salam. Lalu ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril alaihi salam juga minta tangguh. Nanti katanya, saya tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika kemudian Jibril alaihi salam telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu firmanullah Subhanahu wa taala bahawa masjid adalah tempat yang sebaik-baiknya di alam ini dan menyatakan bahawa pasarlah tempat yang paling buruk. Hadirin sidang Jumaat sekalian, kita ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam masjid sempena Jumaat yang mulia ini. Hadirin sidang Jumaat sekalian, sesungguhnya masjid bukan hanya dihadiri pada hari Jumaat sahaja, kerana masjid adalah tempat sembahyang berjemaah bagi kita semua, tempat ibadat yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita tahu bahawa masjid merupakan pusat dakwah yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan tempat ibadat dan dia merupakan tempat belajar bagi seluruh orang Islam. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan masjid sebagai madan untuk pembelajaran, di mana masjid merupakan jami' dan jami'ah sebagai satu open university, sebagai tempat terbuka, tempat belajar terbuka bagi seluruh umat Islam,
kerana agama Islam adalah agama pendidikan, agama pembelajaran, di mana setiap kita adalah orang yang sentiasa bertanggungjawab untuk belajar dan meneruskan pembelajaran. Hadirin sidang jemaah sekalian, selainnya masjid sebagai tempat untuk kita menyelesaikan masalah umat manusia, sebagai tempat khidmat kepada masyarakat dan menyelesaikan keperluan-keperluan umat. Mudah-mudahan masjid yang kita bina bersama, yang kita hidup bersama padanya, menjadi tempat pertemuan antara kita semua, tempat membina ukhuwah Islamiyah, tempat kita belajar, tempat kita berkhidmat, dan tempat kita mencurahkan kasih sayang sesama kita padanya. Hadirin sidang jemaah sekalian, dengan itu saya menyeru diri saya dan tuan-tuan semua untuk kita hadir di setiap ketika pada sembahyang Jumaat kita. Kerana sesungguhnya tempat berjemaah yang paling baik adalah di masjid. Hadirin sidang Jumaat sekalian, dalam menyempurnakan khamsal maktubat, iaitu 5 sembahyang fardu ini, maka hendaknya kita menunaikannya secara berjemaah. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contohnya yang paling baik di dalam menunaikan sembahyang fardu ini, iaitu sentiasa berjemaah. Dan marilah kita menghidupkan masjid kita dengan sembahyang jemaah kita. Seruan ini adalah tertanggung di atas semua kita. Mudah-mudahan kita menjadikan masjid ini sebagai tempat ibadat dan untuk menyelesaikan seluruh keperluan-keperluan kita di dalam kehidupan dunia dan sebagai tempat kita buat persiapan kepada kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu pernah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya boleh beramal untuk saya dapat masuk syurga Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu, katanya, hendaknya kamu menjaga fardu sembahyang. Selainnya, kamu menjaga fardu puasa dan kamu juga hendaknya menunaikan zakat dan berhaji di Baitullahil Haram. Tuan-tuan, yang menjadi amalan harian kita ialah menjaga dan menunaikan sembahyang. Marilah kita menjaga sembahyang fardu kita, iaitu khamsal maktubat ini, dengan menjaga jemaah. Saya menyuruh diri saya dan tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, agar kita berusaha dengan sedaya mungkin untuk dapat menunaikan semua sembahyang fardu kita di masjid dengan berjemaah. Ada lagi ulama sebut mengenai kepentingan jemaah itu, iaitu yang penting juga ialah intizarus salah, iaitu kita menunggu sembahyang sebelum sembahyang. Dan yang istimewa padanya, mendapatkan takbiratul ihram, mendapat takbiratul ula bersama imam. Maknanya, apabila imam mengangkat takbir Allahu Akbar, kita terus dapat bertakbir dengan mendapat takbiratul ula. Kerana orang yang mendapat takbiratul ula sebanyak 200 waktu, iaitu 40 hari, 40 malam, kepadanya lahu bara'atan, baginya 2 kelepasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, iaitu dia dilepaskan dari sifat-sifat munafik dan dia dilepaskan dari neraka. Sesungguhnya itu adalah satu janji dan hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam menyambung cerita hadis tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu, hendakkah aku menceritakan kepada kamu 3 perkara lagi di antara perkara-perkara yang besar, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang sedekah. Di mana dengan bersedekah ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka. Seperti mana sering disebut oleh para alim ulama kita dengan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, iaitu hendaklah kamu takut kepada neraka dengan cara dapat bersedekah walaupun dengan setengah biji tamar. Kerana sedekah itu menjauhkan kita dari neraka. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara kedua yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah puasa. As-saum, as-siyam sebagai junnah,
sebagai perisai yang dapat menyelamatkan kita dari neraka. Yang alhamdulillah dalam bulan Sya'ban yang mulia ini, ramai di antara umat Islam yang telah mula berpuasa, yang telah mulakan dari Rajab lagi. Dan pernah dinyatakan seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan bahawa beliau sering berpuasa dalam bulan Sya'ban. Ada tahun yang di mana sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa bulan Sya'ban seolah-olah tidak meninggalkan. Sering didapati berpuasa. Walaupun ada tahun yang lain berlaku dalam bulan Sya'ban juga bahawa didapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Kerana Sya'ban bukan bulan wajib berpuasa. Kita sedang menunggu puasa Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada kita semua Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan dimuliakan Allah SWT sekalian, perkara ketiga yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sembahyang malam. Sembahyang malam iaitu sembahyang qiyamul lail, merupakan satu peluang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk sedia memberi keampunan bagi setiap orang dari hamba-hambanya yang bermohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang malam juga merupakan peluang yang sangat besar bagi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia juga adalah peluang untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita berusaha untuk dapat menunaikan ketiga-tiga perkara tersebut, iaitu bersedekah, berpuasa dan sembahyang malam. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan lagi dalam perbualannya dengan Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu bahawa Nabi telah mengeluarkan lidahnya dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muaz, jagalah ini, itu lidah. Kerana lisan merupakan satu perkara besar dalam kehidupan umat manusia. Kata Sayyidina Muaz, ya Rasulullah, adakah dengannya kita akan masuk syurga atau kita akan masuk neraka? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, semoga ibumu hilang, semoga ibumu hilang kamu. Kenapa tidak? Kerana sesungguhnya lidahlah yang akan membawa kamu ke syurga, dan dengan lidah juga ia membawa bahaya kepada kamu jika tidak dijaga. Hadirin sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjaga lidah kita dari sebarang pendustaan, dari sebarang fitnah dan dari sebarang percakapan ataupun perkara-perkara yang akan menyakiti, kerana sesungguhnya lidah itu dapat membelah hati dan membelah perasaan, dan dengannya juga boleh merosakkan hubungan sesama kita. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dari umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan dari surga. Bertanya sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain, adakah ada orang yang enggan dari memasuki surga ya Rasulullah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Sesiapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Sesiapa yang mendurhakai saya, maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Wa qala ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu semua kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya yang seluas langit dan bumi, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muttaqin. Hadirin sidang Jumaat sekalian, marilah kita sediakan diri kita untuk menjadi orang yang sebenar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang bertakwa dan menyerahkan diri kita kepadanya seluruhnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansuruhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur salatinal muslimin وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعلي كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارث لشريعتك ملكنا لشريعتك Amirul Mu'minin di wilayati Aceh Darussalam. Allahumma adimi syari' Allahumma ansurna wa ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atmim lana nurana wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.